Barisan Nasional BN tidak mencampuri urusan PKR susulan tindakan dua ahli parlimennya yang mengosongkan kerusi seterusnya mengumumkan keluar parti. Setiausaha Agung BN, Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berkata, ia adalah urusan PKR untuk menyelesaikannya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program Kembara Pendidikan Tinggi at Terengganu dan program Kampung Angkat Madani di SMK Menarong di Kuala Berang pada 19 Mei. Zamri berkata tidak wajar bagi beliau mengulas mengenai perkara itu kerana ia membabitkan parti lain. Peletakan jawatan mereka, saya bukan daripada parti mereka. Saya daripada Barisan Nasional dan itu adalah hak mereka berdua. Lantaran pergolakan dan perselisihan mungkin berlaku dalam parti mereka. Jadi sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional, saya tidak boleh komen orang lain. Ya, okey, cukup. Mungkin itu satu advantage untuk Barisan Nasional sebenarnya. Itu kita tak boleh nak komen lah. Biar ini masalah mereka pada masa ini, biarlah mereka selesaikan.